Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Hai Fatimah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, sebenarnya kelahiran Ali bin Abi Talib berlaku pada 8 Jamadil Awal. Saya Patricia. Kawan-kawan nak tahu tak? Peperangan Bani Mustalik berlaku pada bulan Syaban tahun ke-5 Hijrah. Saya Salwa. Kalau kawan-kawan nak tahu, berlakunya peperangan Jamal dalam bulan Rabiul Akhir. Saya Irdina. Untuk pengetahuan kawan-kawan, berlakunya peperangan Khandaq dan peperangan Uhud pada bulan Syawal. Saya Iman. Kawan-kawan nak tahu tak? Pada bulan Jamadil Akhir, Saidina Umar dilantik sebagai khalifah kedua. Saya Asma. Kalau kawan-kawan nak tahu, peristiwa umrah dan perjanjian Hudaibiyah berlaku dalam bulan Zulkaidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Bagaimana penonton di rumah di sana? Moga-moga ceria, sihat di pagi yang ceria ini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allahu Akbar. tahlil. La ilaha illallah. Dan kita akan membacakan ayat yang ke-56. Ayat ke berapa, makcik? 50. Makcik juga sini. Ayat ke-56. Sambil-sambil semak, buka balik tafsiran, terjemahan, ambil catatan kembali. Kita dengarkan hafizah Quran kita yang akan mendengarkan bacaan surah An-Nisa ayat ke-56. Siapa yang nak baca? Sebut Salwa. Salwa. Ya Allah, terkejut Salwa. Senyum-senyum je dia. Okey, silakan Salwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Masya Allah. Takutnya mendengar ayat ni. Tapi dalam masa yang sama, bacaan Salwa pun mantap, bagus. Kita bagi 2 best tangan pada dia. 1, 2, 3. Mantap. Ya. Dan kita akan pilih satu tajuk daripada apa ayat yang kita bacakan tadi. Terjemahannya pun pakcik, makcik, adik-adik dah tengok kat dalam TV tu. Ataupun kat dalam buku yang telah disemak tadi. Tajuknya ialah Seksa Ahli Neraka. Apa dia? Seksa ahli neraka. Ya Allah, seksanya. Pertama, Ustaz nak bagi tahu satu info kepada tuan-tuan, puan-puan daripada ayat Al-Quran Suratul Hajj. Surah apa? Al-Hajj. Surah yang ke-22, ayat yang ke-47. Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan kamu pada hari kiamat seperti 1000 tahun pada perkiraan kamu di dunia. Maknanya dalam arti kata lain, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Lama tak? Lama. Baru satu hari ke akhirat kita dah rasa 1000 tahun. Kita nak pergi seminggu pun dah rasa lama. Sekolah hari Isnin, sekolah hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, public holiday. Isnin kalau nak suruh rompak, bolehlah. Kan? Itu pun lama. Lepas tu tahun depan lagi, baru 2 tahun. Ni 1000 tahun, ini baru tahun 2000. Bayangkan kalau 4 hari di neraka dah tahun 4000 dekat dunia ni, adik-adik. Lama ke tak lama, Dik? Lama. Dah lah lama dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh siapa? Imam Muslim. Yang sahih. Yang apa? Sahih. Satu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan sahabat, mendengar macam biasalah tugas Nabi selain daripada memerintah dan mengurus takbir urusan sahabat-sahabatnya dekat Madinah, dia juga mengajar sebagai seorang muallim. Sebagai seorang apa? Muallim. Guru. Ya. Ketika mana dia tengah ajar, tiba-tiba terdengar bunyi tung. Bunyi satu dentuman, satu macam ada benda yang jatuh, yang keras. Tiba-tiba Nabi pun terdengar dan dia, sahabat-sahabat Nabi, baginda sendiri bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, kamu tahu tak apakah bunyi yang kamu dengar semua tadi? Semua kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah Rasuluhu a'lam. Kami pun tidak tahu, tak pastilah bunyi apa. Nak kata ada yang pingsan tengah belajar, tak ada juga.
Yang kata berlari-lari kanak-kanak tengah jatuh kat masjid, tak ada juga. Silakan ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apakah bunyi itu. Baginda pun bersabda dan membawa maksud, itu adalah suara batu. Suara apa? Batu. Yang dicampakkan daripada mulut api neraka, baru jatuh ke dasarnya semenjak 70 tahun yang lalu. Lama tak? Lama. Kalau kita campak batu daripada atas bangunan ke bawah, jatuh berapa saat dia dah jatuh. Bayangkan 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasarnya. Maknanya neraka tu dalam ke tak dalam? Dalam. Gelap ke tak gelap? Gelap. Panas ke tak panas? Panas. Na'udzubillah daripada api neraka Allah. Kita akan sambung ceritanya selepas ini. Semuanya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Jangan ke mana-mana. Setia bersama. Anda bersama kami dan Ustaz Zamri dengan tajuk Seksa Ahli Neraka. Takutnya. Masya Allah, takutnya. Orang yang takutkan api neraka dan menitis air matanya kerana takutkan Allah, sesungguhnya akan terbela pada hari kiamat. Kita sambung sedikit bagaimana balasan berdasarkan ayat yang orang yang masuk ke dalam api neraka ini. Rupanya disebutkan dalam satu riwayat, sesungguhnya seseorang itu akan ditukar kulitnya ini supaya sentiasa dirasa panas. Berdasarkan ayat yang kita baca menunjukkan saintis juga mengetahui bahawa organ ataupun benda yang menjadi sensor kepada sakitnya tubuh badan kita ini adalah kulit. Berdasarkan ayat yang kita baca ini, iaitu apabila kulit ini telah hangus dan terbakar, ada tak sensor lagi? Pukul macam mana pun dah tak sakit. Ketika kita Allah tukarkan lagi kulit baru, sehinggalah kita merasakan kepanasan azab api neraka itu. Kalau kulit dah gentung bakar juga tak ada rasa apa. Dan diriwayatkan dalam satu hadis yang lain, kulit ini akan ditukar ganti, akan ditukar setiap satu hari 70,000 kali. Berapa kali? 70,000 kali. Bayangkan adik-adik, tasbih. Subhanallah. Bagaimana 70,000 kali? Kerap kali. Itu baru satu hari kat dalam hari akhirat. Hari kedua ditukar lagi sebanyak 70,000 kali. Bukan 10 kali boleh kira, babe. 20 kali boleh kira, 70,000 kali. Lepas tu sakit. Maknanya sakit. Dan terus sakit. Dan semakin sakit, haus pula kerana terlampau panas. Diberikan pula air daripada air yang menggelegak. Ya Allah. Lapar, ya Allah, lapar. Dibagikan pula daripada syajaratus zakum. Syajaratus apa? Zakum. Yang berduri-duri. Bulat kau makanlah ini. Ya Allah. Dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun. Surah apa? Al-Mu'minun. Dan surah-surah yang lain bahawa, ya Allah, kau telah mematikan aku 2 kali, ya Allah. Sebagai contoh, surah Al-Mu'minun ayat 11. 2 kali, ya Allah, kau telah matikan aku. Kali ini aku benar-benar menyesal. Kembalikanlah aku ke dunia, ya Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 107 mengatakan, ya Allah, kalau aku dapat kembali ke dunia, aku taubat, memang akan jadi baik, ya Allah. Tapi kalau aku kembali kepada kufur balik, bila kau telah balikkan aku ke dunia, nescaya kami tergolong daripada orang-orang yang zalim. Kami akui, kau bolehlah bakar kami. Tapi apakan daya? Dah masuk neraka, boleh balik ke dunia? Tak. Dah masuk ke dalam kubur, boleh balik ke dunia? Tak. Ayat Quran lain, Fatimah. Dan selain daripada Fatimah dan tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Moga-moga aku boleh beramal soleh dengan benda yang telah aku tinggalkan. Boleh? Boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dah mati, menangis air mata darah, tak keluar biji mata kat tapak tangan pun. Keluar peluh macam mana sekalipun nak balik ke dunia. Tak boleh. Oleh sebab tu Allah sebut banyak-banyak kali ini supaya manusia beringat. Jangan kamu menyesal di kemudian hari. Kerana di kemudian hari. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. zakat pendapatan. Ya. Tasbih. Subhanallah. Oleh sebab itu adik-adik rahmati Allah SWT, Ustaz nak petik sikit 6 orang. 6 golongan yang masuk neraka dengan 6 sebab yang berbeza. Kita sangkakan orang-orang baik tak masuk neraka, tengok-tengok ada juga masuk neraka. Orang Arab ni baik tak ada, Dik? Baik. Kalau ikut baiklah sebab dia keturunan Arab, Nabi kan keturunan Arab. Keturunan Arab pula yang paling mulia keturunan Quraisy. Dan Nabi pun daripada keturunan bangsa Arab. Patutnya baik. Tapi dia terlampau ta'assub dengan kesukuannya. Dengan apa? Kesukuannya. Kearabannya. Dan keta'asubannya tentang bangsa dia, bangsa lain kononnya hina. Ketika itu dia masuk ke dalam api neraka. Siapa? Allah. Allah SWT. Itu sebab kita ni tiada mulia. Tiada beza di antara bangsa. Tiada beza di antara warna kulit. Tiada beza di antara kaya ataupun miskin. Melainkan apa? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang golongan yang kedua,
para raja disebabkan kezalimannya. Masya Allah. Raja-raja Alhamdulillah biasanya berlaku baik. Tetapi raja juga ada potensi selain daripada masuk ke dalam syurga, tetapi dia juga boleh masuk ke dalam neraka apabila dia berlaku Zalim. zalim. Dua mantap untuk Najwa Latif pula. Untuk Salwa 1, 2, 3. Mantap Salwa Latif. Okey, tasbih. Subhanallah. Begitu juga adik-adik para pemimpin disebabkan sifat takabur. Pemimpin ni pun bagus. Pemimpin kampung kita bagus. Pemimpin dekat dalam masjid bagus. Dia antara orang yang kalau misalnya memimpin dengan adil, memimpin dengan baik akan masuk ke dalam syurga. Tapi sebaliknya, dia takabur. Dengan jawatan dia, dengan pangkat dia, dengan kehebatan dia. Akhirnya dia juga akan masuk ke dalam neraka siapa? Allah. Seterusnya pedagang disebabkan khianat. Itu yang keempat. Pedagang ni, bisnes ni Allah benarkan ke tak benarkan? Benarkan. Tapi tiba-tiba dia khianat, dia menipu. Dia kurangkan timbangan. Dia ambil riba. Ketika ni dia masuk ke dalam neraka siapa? Allah. Seterusnya orang desa disebabkan kebodohannya. Orang desa ni sepatutnya, tumpang lalu makcik pakai kain batik. Saya tumpang lalu dulu ya, saya makan dulu ya, maafkan saya, baik. Tiba-tiba terlampau bodoh juga, terlampau desa, ilmu tak nak. Orang bagi cahaya petunjuk tak nak, kuliah tak nak dengar. Sibuk dengan kekampungannya. Ini juga akan jauh daripada hidayah Allah. Akhirnya masuk ke dalam neraka siapa? Allah. Dan yang keenam, para ulama pun masuk juga. Pasal apa? Para ulama disebabkan sifat hasad dengkinya. Rupanya ulama ni juga ada juga kadang-kadang berdengki sama mereka. Ustaz ni bukan betul sangat. Entah belajar mana tah. Contoh. Ustaz ni pun sama juga. Entah belajar mana yang menyanyi pandailah. Kan, entah dalil mana yang dipakai, dia mula hasad dengki, dia mula sebarkan kepada orang. Ini juga ulama juga berpotensi masuk neraka siapa? Allah. Oleh sebab itu adik-adik yang rahmati Allah SWT, mengikut kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin muka surat 186, Imam Ghazali mengatakan sesuatu yang paling jauh daripada sesuatu yang paling jauh adalah hari kemarin. Hari apa? Kemarin. Sebab hari kemarin kita boleh kejar balik tak? Tak. Boleh dapatkan balik tak? Tak boleh. Itu suatu benda yang jauh, sukar nak dapat. Bahkan dia kata sesuatu benda yang paling dekat adalah kematian. Adalah apa? Kematian. Ya, oleh sebab itu kita tidak tahu bila kita mati, adakah mungkin lepas rancangan ini? Adakah mungkin esok? Adakah mungkin lusa? Jadi kita rasa benda itu sentiasa hampir. Benda-benda ini boleh mengingatkan kita daripada terjebak kepada sesuatu sifat-sifat ahli neraka. Moga-moga kita dengar suluhan pula daripada Atuk. Apa yang Atuk akan pesan kepada kita dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah dan terima kasih cucu-cucu Atuk. Terima kasih cucu Atuk dalam studio yang comel-comel, lawa-lawa, Masya Allah, hebat-hebat cucu Atuk semua. Ustaz dah cerita tadi kan, neraka macam mana, betul tak? Betul. Jadi Atuk tambahnya, baik. Pertama sekali, Atuk nak cerita cucu Atuk, neraka tu macam mana? Neraka tu bentuk macam mana? Kalau cucu tak nak tahu neraka tu bentuk macam mana, cucu Atuk kena rojok surah Al-Balad. Surah apa? Al-Balad. Surah Al-Balad, tolong buka tafsir Al-Quran, rojok surah Al-Balad ayat 19 dan 20. Ayat berapa? 19 dan 20. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah. Ulang sekali, alaihim narun muqsadah. Apa maknanya? Tolong rujuk tafsir Pimpinan Rahman yang diterbitkan oleh JAKIM. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir ingkar itu, mereka adalah golongan belah kiri. Dan bagi mereka, balasan mereka, neraka yang ditutup rapat. Serapat-rapatnya, supaya padasnya tak dapat keluar. Faham? Faham. Jadi kalau faham ayat ini, neraka itu bukan macam padang bola. Neraka bukan macam kawah. Kalau macam kawah, panas dia, boleh keluar, betul tak? Betul. Dia apa? Selalunya kalau dekat penjara tu orang boleh keluar. Tapi kalau dekat neraka tu orang ada peluang tak untuk nak keluar? Fatimah tanya. Betul je, logik juga ya. Kalau penjara hari ni kadang-kadang hebat penjara. Tapi ada orang melarikan diri dari penjara. Ada dengar tak? Ada. Habis neraka boleh lari tak? Tak. Ada 3 jawapan Atuk jawab. Yang pertama sekali, tadi Atuk kata, neraka itu dia bukan macam-macam padang bola. Dia bukan terdedah. Kalau terdedah tu api keluar. Panasnya keluar. Satu. Yang kedua pula,
neraka itu dia tertutup rapat macam microwave. Tahu microwave? Tahu. Macam mana microwave? Masuk ayam panggang dalam tu, tutup rapat-rapat, buka. Nyala. Api keluar tak? Keluar. Api keluar? Tak. Oh, tapi kalau duduk dekat-dekat microwave panas tak? Panas. Walaupun ditutup rapat, dekat-dekat panas juga. Kedua. Yang ketiga, memang orang penghuni neraka ni bila dia masuk neraka, dia cuba nak keluar. Allah sebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna an yakhruju wa ma hum bikharijina min. Apa makna? Dia tak tahu ya? Maka yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka cuba nak keluar. Yang manjat-manjat, yang cuba nak keluar-keluar, memang yuriduna. Mereka berkena an yakhruju minan nar. Nak keluar dari neraka. Allah kata apa? Wa ma hum bikharijina minha. Mereka tak boleh keluar. Usaha macam mana pun mereka tak akan boleh keluar. Sebab selagi tak cukup tempoh dia, maka mereka tak akan boleh keluar. Maka sebab itulah yang terdengar dalam neraka itu, selain daripada gelegak api itu yang panas tu, yang terdengar apa dia? Zafirun wa syahid. Jeritan-jeritan. Pekikan-pekikan. Lawangan-lawangan. Aduh. Itu yang terdengar dalam neraka. Apa yang terdengar? Jeritan-jeritan. Pekikan. Aduh. Itu ya. Berlainan dengan dalam syurga. Lalu Allah kata apa? Dia kata, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Orang syurga ni kalau dia berjumpa, dia bertemu, Assalamualaikum. 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 Dia jumpa Fatimah, Assalamualaikum Fatimah. Dia jumpa pula Dina, Assalamualaikum Dina. Jumpa Iman, Assalamualaikum Iman. Ya? Datuk, Ya. kan manusia dah tahu yang neraka tu pedih, sakit. Betul. Tapi kenapa dia masih lagi buat dosa? Ini satu soalan yang bagus. Kalau tanya orang, neraka tu nikmat ke azab? Azab. Neraka tu sakit ke seronok? Sakit. Sakit. Tapi kenapa ada masuk neraka? Yang Atuk herannya kalau Atuk tanya cucu-cucu Atuk, nak masuk neraka tak? Tak nak. Mengupat orang berdosa tak? Dosa. Kalau berdosa masuk? Neraka. Tapi tak nak masuk neraka. Kenapa mengupat? Sebab syaitan, oleh kerana syaitan masuk syurga tak? Tak. Syaitan tak masuk syurga. Maka sebab itu syaitan kata apa? Allah sebut dalam firman dia, qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, syaitan aku tahu aku tak akan masuk syurga. Aku akan masuk neraka. Maka aku tak rela aku seorang masuk neraka, kata syaitan. Sebab tu aku nak ajak manusia. Nak ajak bersama aku masuk neraka. Berarti orang ni tahu neraka tu panas, neraka tu seksa, neraka tu azab. Habis kenapa buat dosa juga? Sebab syaitan yang mengajak mereka supaya teman mereka dalam neraka. Berarti orang yang tahu neraka tu seksa, tak nak masuk neraka, tapi dia masih buat dosa, itu orang-orang yang terpengaruh dengan pujukan siapa? Syaitan. Maka sebab itulah cerita neraka ini cucu Atuk, Masya Allah, selain daripada menggelegak api dia, Atuk cerita sebelum ini, neraka tu mula-mula dipanaskan, dibakar. Bagi api menyala, dipam. Nabi kata apa? Nabi kata dibakar neraka itu selama 1000 tahun. Dibakar 1000 tahun supaya api dia jadi merah menyala. Berapa tahun? 1000 tahun. Lepas tu summa ahmar, lepas tu dibakar lagi, dinyalakan lagi selama 1000 tahun. Sampai dia jadi putih, hatta biyaddat, kata Nabi. Sampai menjadi putih. Lepas tu dia pam lagi, dinyalakan lagi. Hatta suwaddat, sehingga dia jadi gelap pekat macam mana kegelapan malam. Jadi neraka tu gelap lah. Bukan gelap pasal tak ada bintang, tak ada bulan. Gelap pasal api jadi hitam. Hitam, lengkam, gelegak api itu. Ya Allah. Ya. Okay, apa Fatimah soalan? Api neraka ni dia ada masa hari kiamat je ke ataupun masa sekarang? Ada, sekarang ada dah. Lepas tu yang Atuk cakap tadi. Sejak mula Allah cipta neraka, dipanaskan, dinyalakan selama 1000 tahun. 1000 tahun. Dinyalakan supaya jadi merah. Lepas tu, dibiarkan nyala 1000 tahun lagi supaya jadi putih. Api jadi putih. Lepas tu dinyalakan lagi sehingga jadi hitam. Maka dikekal hitam sampai sekarang. Jadi, ya Allah, itulah dikatakan neraka. Cucu tak nak masuk neraka tak? Kalau tak nak, jangan buat dosa. Jangan ikut percaya cakap-cakap syaitan.
jangan terpengaruh dengan pujukan syaitan. Mudah-mudahan insya-Allah cuaca kita selamat daripada neraka insya-Allah. Hingga bertemu lagi di siri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu ma'assalamah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Bye.